Premis memproses kayu hutan secara haram diserbu menerusi satu operasi bersepadu dengan rampasan kayu balak bernilai lebih RM5 juta di Kampung Lubuk, Bogor Jeli, Kelantan kemarin. Operasi dilakukan cawangan risik Pasukan Simpanan Persekutuan PSP Bukit Aman, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA bersama Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan sekitar jam 5.40 petang. Komander PSP Senior Assistant Commissioner Rosli Mat Yusof berkata susulan serbuan itu pihaknya menahan dua wanita tempatan berusia 38 dan 40 tahun yang bekerja sebagai kerani dan pegawai kawalan kualiti kilang berkenaan untuk membantu siasatan. Jelas beliau tindakan sitaan dilakukan dengan anggaran nilai keseluruhan RM5.17 juta melibatkan pelbagai mesin pemprosesan dan longgokan kayu balak. Hasil pemeriksaan, pihak berkuasa mendapati premis itu menjalankan aktiviti memotong dan memproses pelbagai jenis kayu hutan tanpa sebarang dokumen atau permit sah. Menurut beliau, kesemua individu dan barang kes diserahkan kepada Pegawai Pemeliharaan Hutan Jajahan Tanah Merah untuk tindakan lanjut pada jam 11.56 malam hari yang sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984 kurungan Akta 313 dan Seksyen 3 kurungan 2 Enakmen Industri berasaskan kayu 1985. Mengulas lanjut, Rosli menegaskan bahawa kejayaan operasi itu adalah hasil kerjasama strategik antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan agensi penguatkuasaan lain dalam memelihara khazanah hutan negara.